Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Pengurusi Perikatan Nasional yang juga naib Presiden PAS. Terima kasih. Hari ini beliau akan mengumumkan senarai calon yang tuan-tuan tunggu. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Presiden Parti Wawasan Negara. ROS mengesahkan parti di atas nama Wawasan Negara. Satu tepukan untuk Parti Wawasan Negara. Tahniah. Yang bahagia Datuk Dr. Dominic Lau Hui Chow, pelaku Presiden Parti Gerakan. Terima kasih banyak, dan kali ini kita turun sebagai satu pasukan bersama memenangkan Perikatan Nasional. Yang bahagia Tan Ponitan, Presiden MIPP, yang juga kali ini kita akan turun sebagai satu tim bersama dalam Perikatan Nasional. Yang bahagia, yang saya hormati juga ialah pengurusi ataupun Presiden Parti Pejuang, Datuk Seri Mukhris. Untuk makluman tuan-tuan, walaupun Pejuang ini tidak bertanding di banyak pilihan kecil, namun Pejuang ini terus istiqamah membantu Perikatan Nasional sebelum beliau diterima sebagai ahli anggota Perikatan Nasional. Sah kepimpinan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama saya nak rakam ucapan terima kasih pada UMNO. Bunyinya pelik sikit, ya. Kerana UMNO mengisytiharkan tarik sokongan di Negeri Sembilan, menyebabkan rakyat Negeri Sembilan boleh memilih pada pilihan raya kali ini. Tindakan ini satu tindakan, suatu keberanian, kerana dah bosan dengan tindakan PH mentadbir mengurus Negeri Sembilan. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, pilihan raya juga pada kali ini kita tahu bagaimana DAP cuba menakut-nakutkan pengundi-pengundi Cina khususnya dengan gambaran green wave atau gelombang hijau ni mengancam, mengganggu kestabilan, mengganggu keharmonian. Mereka cuba takut-takutkan pengundi Tionghoa. Tuan-tuan, sejarah membuktikan lagi kuat dia menakutkan pengundi Tionghoa, lagi teruk dia ditolak oleh pengundi Tionghoa. Dia hilang sokongan di Sabah. Baru ni dihilang, DAP hilang sokongan di Johor. Dan kali ini DAP akan hilang sokongan di Negeri Sembilan, insya-Allah. Lagi hebat ditakutkan pengundi Cina dengan PAS. Gelombang PAS terus marak. Daripada Kelantan bergerak ke Terengganu. Daripada Terengganu bergerak ke Kedah, ke Perlis. Kemudian ke Pahang, ke Perak. Dan kali ini gelombang sama akan memendamkan PH di Negeri Sembilan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita zaman ini maklumat di hujung jari. Usaha menakut-nakutkan, menggambarkan PAS dengan pelbagai gambaran. Rakyat pengundi hari ini bukan pengundi yang tak ada maklumat. Pengundi yang penuh dengan maklumat. Tak perlu bohong sebab pengundi tahu menilai. Sebab itu kita lihat, kita yakin percaya pilihan raya kali ini sebagai mukadimah penting. Satu perubahan macam disebut oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Satu elemen baru politik Malaysia, insya-Allah. Dan ini ditunggu oleh rakyat. Barisan Nasional mengumumkan 25 DUN. Puzzle tu tak lengkap, tuan-tuan. Dan kita melengkapkan puzzle tersebut dengan mengumumkan 11 lagi DUN yang akan ditandingi oleh Perikatan Nasional. PNBN. 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 Kita akan memendamkan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan, insya-Allah. Saya tahu gelombang ini sebenarnya bukan gelombang untuk menepi mana-mana kaum. Bukan untuk menepi mana-mana agama, mana-mana bangsa. Kita sayang rakyat kita, sayang negara kita. Dan kita perlu jelas hala tuju ke mana kita nak bawa negara kita. Kita tahu kerajaan memerintah di peringkat persekutuan bukan pilihan rakyat.
Tuan-tuan, PS tidak dipilih oleh rakyat. PMX bukan rakyat yang pilih sebagai Perdana, betul tak? Di Negeri Sembilan, rakyat Negeri Sembilan bukan pilih PS untuk mentadbir Negeri Sembilan. Tetapi oleh kerana negeri tergantung, tak boleh dibentuk kerajaan, maka diadakan muafakat. Saya jelaskan, muafakat ini bukan kehendak rakyat Negeri Sembilan. Akibatnya apa yang berlaku? Di peringkat persekutuan kita menyaksikan kegagalan demi kegagalan. Umum pelaburan bilion-bilion, rakyat makin susah. Di umumnya pelaburan masuk berbagai-bagai pelaburan, tapi hutan negara makin hari makin meningkat. Apa sebenarnya indikator kepada apa yang diumum oleh kerajaan? Maksudnya kita sampai satu titik noktah yang kita tak boleh kompromi, tak boleh undur ke belakang, iaitu kita mesti mara mengambil alih pentadbiran kerajaan persekutuan bagi menentukan hala tuju baru negara kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, ada suatu hadis yang menarik untuk kita renung bersama pada malam ini. Suatu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya sesuatu yang agak unik. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Bila berlaku kiamat? Nabi jawab, iza wusidal amru, iza duyya'atil amanah fantazirus sa'ah. Ya. Kata Nabi SAW, bila ditanya, ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Ya. Kata Nabi, bila mana amanah itu dikhianati. Ya. Iza duyya'atil amanah fantazirus sa'ah. Bila amanah dikhianati, tunggulah kehancurannya. Sahabat ini tanya balik, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana sesuatu amanah itu dikhianati wahai Rasulullah? Bagaimana sesuatu amanah dikhianati? Lalu jawab Nabi, iza wusidal amru ila ghairi man ahlihi fantazirus sa'ah. Bila sesuatu jawatan diberi kepada orang tak layak, tunggulah kehancuran tempat tersebut. Ini yang sedang berlaku. Sebab itu kita menawarkan kepada rakyat Negeri Sembilan ini calon-calon yang akan diumumkan nanti menggambarkan wibawa kita. Ya. Kata orang Nagori, kok tinggi gunung angsi, singgah sebonta membeli celana. Elok budi, elok pekerti. Itulah calon Perikatan Nasional. Tuan-tuan, kalau idram tak apa tepat tu, minta maaf lah. Ya. Maknanya kita bukan calon yang kita pilih ini, tuan sekalian. Kita tapis, kita teliti, kita semak. Bukan saja dicalonkan di peringkat kawasan, naik ke negeri, negeri naik ke pusat. Calon kita, kalau dalam PAS, kita hantar Majlis Syura untuk teliti latar belakang calon. Bukan saja calon, background keluarga calon, kemampuan berkhidmat pada rakyat, kesungguhan dia, kerajinan dia. Kita baru terima dia. Syura lulus. Jawatankuasa pusat akan pilih yang terbaik untuk kita tawarkan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Petang ini, calon yang mewakili PAS dalam Perikatan Nasional telah pun selesai mengadakan akur janji untuk khidmat kepada rakyat Negeri Sembilan sebaik mungkin dan memastikan bahawa kemenangan pilihan rakyat Negeri Sembilan tidak akan disia-siakan oleh semua calon yang kita pilih. InsyaAllah usaha kita bersama parti mengenakan calon terbaik yang kami fikir, yang kami lihat, yang kami teliti. Kita kemukakan calon terbaik untuk tuan-tuan. Tanggungjawab tuan-tuan, pilih calon yang telah kita kemukakan ini. Semoga insya-Allah penamaan calon kita akan lihat satu gelombang baru politik negara kita Malaysia, insya-Allah. Saya tahu ini gagasan penyatuan ummah ini bukan menepikan kaum lain, saya ulang balik, bukan menepikan agama lain. Kita rakyat Malaysia, semua kita cintakan negara kita Malaysia. Maka kan itu, mari kita bergerak bersama.
mendukung bersama sebuah wadah baru, politik baru Negeri Sembilan. Selepas pilihan raya ini, insya-Allah kita akan melihat satu kerajaan yang akan meneruskan hasrat cita rakyat bagi membina sebuah negara yang bertamadun, negara yang harmoni, negara yang meletakkan keutamaan kepada kepentingan rakyat kita bersama. Semoga insya-Allah hari Sabtu nanti malam ni kita istiadat calon, hari Sabtu nanti penamaan calon, tuan-tuan akan menyaksikan satu gelombang baru dalam landscape politik Malaysia.